Okay guys, malam ni kerja Wajah MMC Auto. Abang ni tadi datang kan, dia punya TPS jumping. Okay, lepas tu kita check TPS pun sudah kong sebab pakai TPS dan bukan original, kena ganti ni kopi OEM punya. Lepas tu dia punya wiring pun ada masalah sikit sebab dia punya ground tu di pin tak ngam, dia longgar. Lepas tu kita gantilah soket dia, TPS dia kita ganti. Lepas tu check stepper motor pun kong dah. Okay, dia pakai kopi OEM juga. Jenis ni kepala dia tak boleh gerak, start engine dia tak boleh keluarkan kepala dia tu, angin terlebih sangat, shoot sampai 3000 rpm. Sekarang ni dah okey dah, kita tunggu dia sampai dia panas baru kita buat setting. Okay, sekarang umur 900 macam tu, belum buat dia punya base timing setting. Kita set dulu, nanti tengok macam mana. Okey, okay, kereta ni dah siap, nanti kita nak pergi buat test drive lah. So kesimpulannya, dia punya TPS ada issue, kita ganti yang baru. Wiring TPS kita buat baru. Stepper motor pun pakai Evo 9 version lah yang baru. Ini unit ke-40 lah untuk batch ni. So sekarang nak pergi test drive lah. Tadi semua dah cantik, dah on aircon, semua tak ada nak mati-mati low sangat RPM, semua tak ada dah. On aircon saja 8.5. Okay, plus minus. Stepper motor punya step dia duduk dekat 60 ke atas, cantik. Ok, dah lepas kita buat test drive. So sekarang ni yang on aircon lah, on aircon, on lampu semua tu. Okay, sekarang ni aircon sudah cut. Ok, aircon cut, stepper motor dekat 18 lah, so duduk dekat 7.5. Aircon on balik, dia akan naik balik 8.5 plus minus macam tu. Cantik lah, dah cantik lah, tak ada isu lagi lah. Alright, siap dah. Terima kasih.